Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengetua ingin memberi sedikit pencerahan tentang penggunaan metal detector semasa peperiksaan SPM. Tujuan utama alat ini digunakan adalah untuk mengesan barang terlarang seperti telefon bimbit, smartwatch, earbuds dan apa sahaja peranti elektronik yang boleh menggugat integriti peperiksaan. Metal detector bukan untuk menakutkan pelajar, tetapi untuk melindungi kamu. Kadang-kadang pelajar terlupa ada telefon di poket dan alat ini membantu mengelakkan kamu daripada dikenakan tindakan disiplin yang serius. Penggunaannya juga memastikan peperiksaan berjalan dengan adil, bersih dan telus supaya semua calon mendapat peluang yang sama tanpa sebarang gangguan atau percubaan menipu. Jadi anak-anak, datanglah ke peperiksaan tanpa gadget. Jaga integriti, fokus pada usaha sendiri. Pengetua doakan kamu semua berjaya dengan cemerlang dalam SPM. Terima kasih.